swimming pool. Okey dah, boleh jalan. Water park. Benar. Menuju ke water park. Okey, sekarang kita menuju ke water park. Nak mandi. Sekarang jam berapa ni? Alamak, tak tengok jam ni. 5 lebih. Kalau yang ambil yang ni mahal. Saya tak. Hai ni. Sekali swim tak ni. Tak lah. Yalah. Dia kalau nak pergi orang mana kena sewa bagi. Ya, ni swimming pool. Infinity pool. Wah, ni lagi. Besar ni. Tu water park. Okay, kita kalau nak naik bagi yang ke water park, kita kena naik bagi yang lagi satu. Okay, ini resort lobby. Tadi mula-mula kita dekat sini lah. Sekarang ni kita nak menuju ke water park. Kita tengah tunggu bagi dekat sini lah. Okay. Okay, ini nak pergi bagi water park. Okay. Okay, let's go. Ini suasana. Mami. Okay, kita sekarang nak menuju ke water park. Kalau nak pergi water park, kita kena naik bagi. Sana go-kart. Now kita nak pergi bagi. Kita nak pergi water park. Water park bawah tu. Ni tak percaya, dia tak percaya pergi water park. Tak tadi abang tadi. Yelah, dia pelik. Water park dah nak tutup lah. Mbi. Mbi. Kau orang pergi sehari. Sampai. Okay, kita dah sampai Splash Zone Water Park. Kita datang lambat saja, datang lambat pukul 5. Dia tutup pukul 8 saja. Sebab besok ada masalah. Daddy dia ada pertandingan bola sepak. So kita pergilah waktu petang hari Sabtu. Okay, sekarang hari ni kita bawa anak-anak pergi mandi di Monkey Splash Zone Water Park. Sebenarnya nak sambut birthday Iqlan. 17 bulan 11 ada hari birthday Iqlan. Jadi kita nak bawa anak-anak mandi lah. Sekarang ni kita tengah tunggu tiket. Maaflah, rekod last minute. Okay, kita lagi mandi. Go. Okay, sekarang ni kita nak menuju ke Splash Zone. Okay, kita dah sampai ke tempat mandi Water Park Splash Zone Indoor. Ayo kita meraihkannya. Bawa Iqlan. Bawa Iqlan jalan-jalan. Kenapa? Bawa Kali jalan-jalan. Kenapa Kali nak apa? Ada. Okay, kat sini ada go-kart dalam Splash Zone ni. Ini ada budak-budak main go-kart lah. Sekarang ni kita nak cari pot untuk mandi. Let's go. Okey tak? Tak sopan 5. Nak main kau?
Okey, inilah suasana di Splash Zone. Okey. Pergi nak mandi. Korang datang lambat relax je, datang pukul 6. 6 petang baru nak mandi. Okay, ini kolam renang untuk mungkin nak buat pertandingan kot. Polo air ke apa ke kan. Sana tak tahu aktiviti apa. Mungkin macam sukan lah. Macam nak berlari atas pelampung. Besar jugalah tempat dia. Okay. Kita orang datang relax. Pukul 6 lebih. Tak ada orang. Saja datang lambat-lambat. Sebab waterpark ni tutup pukul 8. Okay. Tunggu Sister Haida nak beli makanan. Okay, ikutkan ini jadual untuk wave interval. So sekarang ni kita 5.50. So dalam pukul 6 kita kena ada kat sini lah. Sana ada nasi lemak semua. Mana? Sana nantilah. Nantilah. Anak awak. Depan ni kita pergi mandi kat Ombak. Anak awak. Ada apa? Biarlah dia besar kot. Yelah, dia tahu. Biar je. Nak makan ni. Okay, ni suasana tempat dia lah. Okay, this is Indian Glacier. Okay, tengok dia dengan kaki. Go Kalis. Ya. Cak Kalis, lari. Go Kalis. Apa pasal lah Kalis? Mami dia pula nak cuba. Larilah, lari. Lari. Banyak mencuba dan mencuba. Itu Kalis. Nama Mami. Tuh Mami lepas Kalis.
apa pasal tadi? Sambil fikir lagi. Dah mula pasar. Ada tau. Kenapa ramai ya? Macam so, saya macam biasa jumpa orang pegang beg, bagi diorang seronok dulu. Saya dah puas lah tadi. Okay, terima kasih kepada yang melayani YouTube channel saya. Saya bawa semua kenangan-kenangan dalam video. Okay, betul tak? Kita bawa anak-anak pergi. Jadi keseronokan tu nampak lah. Basah je air. Kali sekali. Okay, kita sambung.
nak tengok Idlan main sabun. Suka dia main sabun. Idlan main sabun ke? Idlan, kali pergi, main boleh. Idlan. Pink. Ha? Aku pink. Ilham, mandi ke abang? Mandi ke abang? Cepat. Kali sabun kat di kepala dia. Ilan. Pergi mandi, pergi mandi. Pergi mandi. Kelakar lah Ilan ni. Ni mandi. Ilan. Ilan mandi. Ya ilah. Ilan, tak boleh mandi sana. Mandi sini. Dengan selamba dia je. Dah, pergi masuk balik. Pergi masuk balik sabun. Adik. Sabun balik. Kalis. Seronok jelas. Seronok betul dia. Conquer tau kolam ni. Sebab dah berapa 7 rasanya. Mami dia dengan Kalis biasa lah, nak pergi shopping ke, nak makan aiskrim lah, inilah. Aiskrim ke Mi? Aiskrim. Jom kita sambung balik mandi. Sekarang ni melayan Mami dengan Kalish main buih pula. Tak boleh selak ke? Okey, sekarang ni abang dengan adik, abang dengan adik dia nak main bulan dah besar. Abang dengan adik 1, 2, 3. Nak tengok Ilan. 1, 2, 3. Oh! Okey. Tolong abang tu. Serius ambil atas tu. Ambil atas sekali tu. Jadi tak main kat sekali. Turun mana lah? Turun sini. Okay, kita tunggu diorang turun. Asal Mami dari kat situ tu. Tiba-tiba. Okay, Ilan dengan Kalish. Best ke? Best. Laju kali. Macam mana Mami dia boleh kat situ tu? Sayang, macam mana boleh main kat situ? Macam mana boleh main kat situ? Tiba-tiba je. Ya main. Tapi boleh ke budak? Pergi. Anak beranak nak main ronso. Okey, kita nak balik. Cek, kita nak balik. Ilan. Ya, tamat. Bye.